awak steady juga kan. Awak memang boleh drive jauh kan. Saya punya mata ni boleh tengok lagi satu ni, boleh tengok Roblox. Kalau Roblox ada ADK, mata ni boleh dia akan bagi sign lah macam tu. Itu pergi mampus sama cerita mata ni. Kalau cerita pasal mata ni ada 800 nak cerita ni. Okey, lepas tu? Dah sampai Jitra depan kat kedai ESR performance dia tu. Okey, sampai. Okey, dah selamat sampai lah. Dia tak ada pula. Dia pula tak ada, lepas tu awak pula marah dia. Aku suruh si ni. Suruh si Zaid. Ya. Zaid, kau mesej dia, kau main nangis dia. Leh, kat mana leh? Bagi kerja sama. Kau tahu dia terus memekak. Aku pun yang ambil grand shot. Hang tak boleh sabar lah. Si Zaid sebab dia daripada tu aku suruh Zaid hantar satu mesej je. Satu yang daripada awal sampai ke sana tu berapa kali dia punya call awak kan? Dia bukan call, dia WhatsApp ni. Okey, WhatsApp sekali lah apa. Okey, banyak kali lah betul tak? Kau tahu dia WhatsApp apa? Dia punya ayat yang paling aku takut. DMNA. Duk mana? Dia mesej tu duk mana je. Aku cakap aduh apa benda pula nak sampai ni. Kalau ayat tu bahaya lah. Memang bahaya Miki. Sumpah aku cakap kau, kalau kau ikut dia pergi event, mampus kau. Mampus. Kau orang pertama mesti kena. Tapi saya tak kena. Sampai Jitra. Saya takkan kena. Sebab apa? Saya time is apa? Oh, punctuality Tak, time is time ah. Oh, time is time. Ha. Ni pula nak kenakan aku ke apa si Miki ni? Tahu ke apa si Miki? Okey, kalau sambung kat Jitra. Okey, lepas tu dah sampai kat Jitra tu, apa yang berlaku pula? Okey, dia kan tak ada kan? Kat Okey, ESR dia tak ada. performance dia tu. Itu call dia. Kau kat mana ni? Tak ada pun kereta kau ni. Hang, salah. Hang pergi je depan. Hampir je depan sikit, U-turn. Nanti dapat kedai besar. Kau tahu kedai tu kat mana? Kat mana? Sumpah jauh gila weh.